Puan Nur Aniza binti Nur Muhammad atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Aniza dilahirkan pada hari Isnin 29 April 1968 di Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik pasangan Allahyarham Nur Muhammad bin Sulaiman dan Allahyarhamah Sopiah binti Mat. Memulakan alam persekolahan dari tahun 1 hingga tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Merbuk Pusat. Kemudian, pada tahun 1981, beliau telah menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Kebangsaan Merbuk hingga ke tingkatan 3. Seterusnya, demi melengkapkan pendidikan menengah, pada tahun 1984, beliau meneruskan hingga ke tingkatan 5 di Sekolah Menengah Kebangsaan K. Johari, Sungai Petani, Kedah. Pada tahun 1986, beliau telah melangkah ke Menara Gading dengan menyambung pengajian di Universiti Pertanian Malaysia Serdang yang kini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia dan telah berjaya menamatkan Diploma Pertanian pada tahun 1989. Demi menggapai cita-cita murni untuk menjadi seorang pendidik, pada tahun 2002, beliau telah menyambung pengajian Diploma Pendidikan Matematik di Institut Perguruan Darul Aman. Usaha menuntut ilmu tidak pernah terhenti. Pada tahun 2008, beliau telah melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah di Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang dan berjaya memperoleh ijazah pendidikan matematik pada tahun 2012. Pada tahun 2017, beliau telah mengikuti Diploma Pengurusan di Institut Amiduddin Baki, Cawangan Utara sebagai persediaan untuk memikul amanah kepimpinan pendidikan. Beliau telah mematrikan ikatan cintanya bersama pasangan kekasih hati Abdul Muttalib bin Sharif yang merupakan guru besar Sekolah Kebangsaan Kulau, SIK Kedah. Hasil perkahwinan ini, pasangan ini telah dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Nur Amirah, Nur Atikah dan Muhammad Amirul Mirza. Pasangan ini juga telah menerima seorang menantu dan seorang cucu yang akan menjadi penyambung legasi Cikgu Nur Aniza binti Nur Muhammad. Perkhidmatan beliau sebagai seorang guru bermula pada 1 Disember 1994 di Sekolah Kebangsaan Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah. Di sinilah bermulanya langkah pertama membina pengalaman dan menimba ilmu sebagai seorang pendidik. Pada 1 Januari 1996, beliau meneruskan khidmat bakti di Sekolah Kebangsaan Menora, Kuala Kangsar, Perak. Pengalaman di Bumi Perak diteruskan lagi apabila beliau berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Muzwin bagi memperkayakan lagi kemahiran dalam profesion perguruan. Pada 1 Januari 2000, beliau telah kembali semula ke negeri Kedah untuk berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Batang sebelum dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Beris Jaya. Titik perubahan penting dalam kerjaya beliau berlaku apabila beliau telah dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan core curriculum di Sekolah Kebangsaan Lanai pada 1 Mac 2013 dan seterusnya sebagai penolong kanan hal ehwal murid pada tahun dan sekolah yang sama.
Beliau telah menabur bakti sebagai penolong kanan Haidul Wal Murid di Sekolah Kebangsaan Kampung Betung pada Julai 2014 sebelum dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan pentadbiran pada Februari 2016. Kepimpinan beliau yang berwibawa akhirnya telah diiktiraf apabila beliau telah dilantik sebagai Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Kuala Samak pada 30 April 2018. Beliau kemudiannya kembali berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Kampung Betung pada Jun 2022 sebelum meneruskan amanah terakhir sebagai Guru Besar di Sekolah Kebangsaan Kalai bermula 15 Ogos 2024 sehingga kini. Begitulah serba sedikit biodata Puan Nur Aniza binti Nur Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kalai yang menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Segala jasa bakti beliau akan dikenang sepanjang hayat kita dan hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya. Akhir kata, terimalah seuntai rasa untuk Puan Nur Aniza binti Nur Muhammad yang amat kami sayangi. Terang bulan di malam hari, indah gemerlap bintang bercahaya. Kasih dan sayang seikhlas terpatri, rindu terpaut sepenuh jiwa. Indah gemerlap bintang bercahaya, semilir berhembus berpupuk mesra. Rindu bertaut sepenuh jiwa, mesra terjalin, indah terasa. Raut wajah damai dan tenang, tiada terkalam kasih dijunjung. Jasa baktimu tetap dikenang, budi baikmu tetap disanjung. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa.
bersara kami semua ucapkan kepada Puan Guru Besar, semoga sentiasa sihat, dilindungi Allah selalu dan jangan lupakan kami. Okay, selamat bersara Puan Guru Besar. Selamat pakai kain batik. Selamat jaga cikgu. Assalamualaikum kepada guru besar yang disayangi. Selamat bersara kami ucapkan. Semoga terus sihat, bahagia, ceria selalu. Jangan lupa kami kat sini. Kami sayang cikgu. Selamat bersara Dini. Assalamualaikum cikgu. Selamat bersara cikgu. Semoga cikgu panjang umur, murah rezeki, bersara, berbahagia bersama keluarga dan anak cucu. Selamat bersara. Bye. Mungkin di sini kita kan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Bye-bye.